Tammy Abraham ke Aston Villa. Dia Maeda. Aston Villa kini telah sah mencapai persetujuan lisan untuk menandatangani Tammy Abraham dari Besiktas. Pencapaian dicapai secara prinsip selepas kehadiran Vidagani dan juga Olabe di Turki, dan kini semua sudah pun bersedia untuk melakukan ujian perubatan dan menandatangani kontrak rasmi. Nilai perpindahan Tammy Abraham dianggarkan sekitar 21 juta euro, termasuk add-ons dengan Yassin Ozgan dimasukkan sebagai sebahagian daripada struktur kesepakatan antara kedua-dua klub tersebut. Tammy Abraham sendiri telah bersetuju dengan terma syarat peribadi pada beberapa hari yang lalu, jadi tiada sebarang halangan daripada pihak pemain. Semua pihak sangat yakin tiada drama. Langkah seterusnya hanyalah ujian perubatan dan pengumuman rasmi. Ini adalah satu peluang besar untuk Abraham kembali menyelah di Premier League dan membantu Aston Villa memperkuatkan bahagian serangan mereka menjelang separuh kedua musim saingan Premier League. Tammy Abraham ke Aston Villa. Dia Maeda.